الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia dan di bulan yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah yang berkualiti. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan al-Mubarak kembali bertamu. Kita hendaklah memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah kerana masih diberi peluang dan dipanjangkan usia hingga bertemu di bulan yang mulia ini. Bukan semua hamba diberikan peluang untuk merasai bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini. Ia satu-satunya bulan di mana pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan rahmat Allah dicurahkan kepada hamba-hambanya yang mencari keampunan dan keredaan. Amatlah rugi dan malang bagi seseorang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan namun tidak mengalami walaupun sedikit sebarang perubahan pada sikap dan akhlak dirinya. Ketahuilah bahawa keampunan Allah itu luas, namun ia tidak dianugerahkan kepada mereka yang tidak berusaha mencari dan memintanya. Ingatlah akan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melalui bulan Ramadan namun tidak memperoleh keampunan daripada Allah kerana kelalaiannya sendiri. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kehinaan seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu sebelum ia diampunkan. Riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak tadarus, membaca serta mentadabbur kitab suci Al-Quran. Bacalah mengikut kemampuan dengan kadar yang sesuai dan konsisten mengikut keadaan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah bagimu daripada Al-Quran dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memberikan dorongan agar kita memperbanyakkan interaksi dengan Al-Quran, khususnya dalam ibadah malam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Sesiapa yang bangun beribadah malam dengan membaca 10 ayat, dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Sesiapa yang bangun dengan membaca 100 ayat,
dia akan dicatat sebagai orang yang taat, qanitin. Dan sesiapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat, dia akan dicatat sebagai orang yang memperoleh ganjaran yang sangat besar. Riwayat Abu Daud. Malah Nabi SAW menjelaskan keistimewaan hubungan antara puasa dengan Al-Quran. Kedua-duanya bukan sekadar ibadah yang dilaksanakan di dunia, bahkan menjadi pembela dan pemberi syafaat di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa berkata, "Hai Tuhanku, aku telah menahannya daripada menikmati makanan dan nafsu syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pula berkata, "Aku telah menahannya daripada tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Baginda melanjutkan sabdanya, maka kedua-duanya pun diizinkan memberi syafaat kepadanya. Riwayat Ahmad. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menganjurkan kepada kita agar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah qiyam, khususnya melalui pelaksanaan salat sunat tarawih. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berqiyam dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, yaitu mengharapkan redha serta pahala daripada Allah, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Ramadan pada kali ini mampu mendidik kita untuk memahami bahawa setiap detik ketaatan itu bernilai, setiap kesabaran itu berpahala, setiap pengorbanan itu diperhatikan oleh Allah. Bahkan keletihan yang ditanggung dalam melaksanakan tanggungjawab dengan niat yang ikhlas juga menjadi sebab untuk kita tidak ketinggalan dalam mengejar fadilat Ramadan. Para tetamu Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah meraihkan bulan Ramadan yang mulia dengan azam untuk memperbaiki diri menjadi lebih sempurna serta meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Dua, umat Islam hendaklah memelihara ibadah puasa mereka agar tidak sia-sia, di samping mempertingkatkan penghayatan terhadap Al-Quran dengan bertadarus, mentadabbur dan mengamalkan setiap pengajaran yang terkandung di dalamnya. Tiga, umat Islam hendaklah merebut peluang menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah dan amalan saleh lain bagi meraih redha, rahmat dan keampunan daripada Allah serta mencapai kualiti taqwa yang sebenar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. Mereka itu orang yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka." Dan juga mereka yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, mereka yang benar perkataan dalam hatinya, mereka yang sentiasa taat akan perintah Allah, mereka yang memelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan mereka yang beristighfar, memohon ampun
pada waktu sahur dini hari. Surah Ali Imran ayat 16 hingga 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran
kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis